guys, selamat datang ke dalam channel Makan Seorang. Hari ni kita nak pergi ke tempat, orang bilang tempat healing. Kita nak pergi tempat healing. Nak tahu kat mana? Jom tengok. Okay guys, sekarang kita berada di Pantai Minyak Beku. Ni kat mana? Dia Johor lah. Dekat Batu Pahat. Batu Pahat ke ni? Kan tak? Kan lah. Oh ya je kau dia. Oh, tapi tak boleh mandi tu. Oh, okay guys. Jadi Pantai Minyak Beku ni, korang baru nampak rumah-rumah kedai kan. So korang jalan di sini, ada lagi kat depan ni. Kau jangan parking situ je. Sampai bawah ni. Kita ikut je laluan ni. Situ kita ada pantai. Dia punya macam yang besar tu. Apa yang boleh buat kat sini? Apa yang boleh buat? Nak jogging boleh. Jogging betul? Jauh lagi sebenarnya. Tengok ni. Sampai sana tu ada lagi. Ikut je track ni. Okay, kita bersama si fotografer. Dia memang suka ambil gambar. Misi mengambil gambar. Kalau sampai mestilah kena ambil gambar. Okay, ni cantik ni. Kau tengok view dia. Woo! Okay guys, sekarang kita tunggu sunset, okay? Sunset sampai tu kita ambil gambar lagi. Kita tengok pemandangan kat sini. Tenang ribut jiwa. Okay, kita ada camping yang kedua. Piknik ke camping? Piknik. Ni camping pun best tak? Boleh malam-malam boleh camping kan? Ni kalau malam-malam camping best juga tu. Kan? Kita mancing, buat api, campfire. Ada menara. Rasanya camp askar. Okay, aku rasa sekarang ni kita dah dekat penghujung Pantai Beku ni. Pantai Minyak Beku kan. Sebab sini dah habis. Jadi sampai sana tu ada tempat orang memancing. Sunset masih tak nampak. 6.30. Di sini boleh buat campsite tu. Kau tengok ni. Tunjuk campsite. Tak nampak tulisan dia. Ni baru duk. Campfire belum siap. So kalau kat pantai kita ada makanan ni. Betul. Asal tak buat tikar. Cuma awal tengah sikit. Lambat. Ini kita dah jalan jauh, dihidang pula makanan. Sedap ya. Dan sos tak nak sos. Dua. Alamak.